Welcome back to our YouTube channel Kebabung. Sebelum tu tengah tengok video ni, korang dah like and subscribe ke belum? Kalau belum, korang jangan lupa like, subscribe. Yang mana belum subscribe, komen banyak-banyak, share dekat kawan-kawan korang. and turn on notification for alert with our new video. Bang, bang, bang. So, berapa dah berapa lama tak buat video. Last buat tahun lepas. Tahun lepas yang kita orang pergi Melaka tu kan, last video. So, minta maaf lah sangat So, tahun ni kita orang buat vlog hari, macam mana korang kat tengok thumbnail, kita orang buat vlog hari apa? Hari-hari Beraya. So, kejap lagi korang tengok je lah. Okay, bye. Okay, time ni kita orang salam-salam raya dengan family belah mak aku lah. Sebab tahun ni kita orang raya belah family mak aku dekat Perak. So, yang ni ada pakcik-makcik aku semua lah. Yang tak ada seorang je pakcik aku sebab mak teh aku kena kerja. So, tak dapat datang Perak lah. So, korang enjoy je, okay? Time ni dia jadi dramatik sikit sebab mak dia lah orang tu first time ada suami kita ni dia nak kata bisik-bisik aku kan sangatlah tak hormat kan. Hayu ah
Lepas turn mak su aku salam dengan suami dia, terus turn family akulah untuk minta maaf-maaf kan. Berair juga biji mata masing-masing. Eish. Lepas kita bersalaman kerajaan, kita orang on the way pergi beraya. Sangat panas. Sungai Siput jarang tak panas. Nampak ni? Kita orang on the way. So, sekejap lagi kita tengok. Okay, stay tuned. Bye. Tengok budak ni, selepas beraya di rumah orang, baru satu rumah aja kita beraya. Penat betul dia. Macam dia yang hidangkan makanan semua Sedap tu angin.